Jadi simpanan-simpanan yang kita buat tadi melalui gram-gram emas, kita boleh selesaikan masalah-masalah kita ataupun matlamat keuangan kita yang kita nak capai tadi. Jadi pastikan dalam kita buat simpanan, kita mesti letakkan matlamat. Apa tujuan kita menyimpan dan berapa lama kita nak capai matlamat tersebut. Jadi tuan-puan, kalau kita simpan ikut-ikut orang tanpa ada apa-apa matlamat tuan-puan, kita tidak akan konsisten. Ada bulan kita menyimpan, ada bulan kita tidak buat simpanan sebab kita tidak ada apa-apa matlamat. Sebab tu tuan-puan, dalam kita menyimpan emas, kita buat target. Contoh, dia kata tahun lepas tuan-puan dah berjaya simpan sebanyak 5 dinar. Tuan-puan dah berjaya simpan 5 dinar, iaitu 21.25 gram. Ke tahun hadapan, usaha lagi simpan, mungkin jadi 6 dinar. 5 dinar campur dengan 1 dinar. Jadi yang penting tuan-puan, tahun demi tahun simpanan kita bertambah lebih banyak. Jadi bagi tuan-puan yang ada bajet besar, contohlah tuan-puan tahun lepas dah berjaya simpan sebanyak 50 gram. Tahun ni cuba tuan-puan simpan sebanyak 60 gram. Tahun depan tuan-puan simpan lagi, buat penambahan lagi, mungkin tuan-puan berjaya simpan sebanyak 70 gram pula. Jadi tuan-puan, tengok bajet kita berapa dan kita perlu set dah. Okey, untuk tahun 2025 berapa banyak kita nak buat simpanan. Untuk tahun depan 2026 berapa banyak kita nak buat simpanan. Untuk tahun 2027 berapa banyak kita nak buat simpanan. Jadi simpanan-simpanan yang kita buat tadi melalui gram-gram emas, kita boleh selesaikan masalah-masalah kita ataupun matlamat keuangan kita yang kita nak capai tadi. Jadi jom saya bantu tuan-puan mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold. Boleh bermula serendah RM100 sahaja dan tidak ada komitmen bulanan. Boleh DM saya ataupun rujuk pin video saya bagi mulakan simpanan emas yang pertama. Assalamualaikum.